Jom guys, kita tengok dulu dalam mulut dia ni ada apa. Wow. Dekat sini ada kepala kambing. Assalamualaikum semua orang-orang gemuk di dunia. So hari ni saya berada di dataran Limbongan, Besuk, Terengganu. Kita nak try rasa nasi ulam teku. Katanya dekat sini ada macam-macam makanan eksotik. Utamanya kepala kambing Jadi sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa. Titik pun boleh. Let's go. So inilah antara menu-menu yang saya ambil. Saya ada ambil kepala kambing, ikan pating, kari kepala ikan and sup tulang. Selain lauk-lauk ni, kat sini juga ada lauk-lauk kampung biasa. Yang famousnya dia punya daging belengas. Tu ada percik ikan keli Wow. Yang crispy buncit-buncit pun ada. First kali kita nak rasa dia punya kepala kambing. Jom guys, kita tengok dulu dalam mulut dia ni ada apa. Wow. Jom kita rasa dia punya lidah dulu guys. Lembut. Tekstur dia macam pejal-pejal, lembut. Dia punya kuah pun memang pekat-pekat. Kau tengok dia punya pipi dia, isi dekat pipi. Tebal Tapi yang saya suka dia punya mata sebenarnya. Bismillah. Lepas tu kita nak try dia punya kari kepala ikan. Yang ni RM25 saja. Bukan kepala saja-saja dia jual, sekali dengan isi tau. Bismillah. Rasa isi dia memang fresh. Yang kuah kari dia pekat guys. Kalau tengok saya gaulkan. Bismillah. Seterusnya kita nak rasa dia punya ikan pating Wah, besar. Lepas tu isi dia cantik kat dalam. Bismillah. Lembut rasa isi dia yang fresh. Lemak perut dia. Kali ni kita try dengan nasi pula. Lepas tu kalau kau datang sini juga jangan lupa ambil dia punya sup tulang. Harga dia RM10 je macam ni. Guys, dia punya isi kuah dia pula guys. Wow, siap dengan cili and daun bawang je. Bismillah. Mantap. Mana nak cari makanan eksotik boleh datang dekat sini.